bila dah lalui fasa hamil dan menyusu, badan ibu ni sebenarnya banyak hilang nutrisi. Lagi-lagi kalau yang beranak ramai. Sebab itulah kalau perasan ramai sangat wanita bila dah meningkat, dah masuk umur 40-an, mulalah rasa sakit lutut. Especially bila naik tangga ataupun solat. Punca utama, tulang haus sebab tak cukup kalsium. Yang kedua, menyebabkan rawan lutut dah makin menipis. Yang ketiga, kemungkinan berat dah makin naik. Jadi, dia tekan lutut lebih. Tapi jangan risau sebab ibu masih boleh ikhtiar dan cegah untuk tambah ataupun top up dengan vitamin tulang dan sendi. Kalau nak tahu cara lengkap untuk jaga lutut dari umur 30-an, boleh DM saya sekarang.